Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petikan diambil daripada Facebook Nizam Abdul Razak. Sejarah Papa Zola. Papa Zola berasal dari dunia game. Papa Zola muncul buat pertama kali di hujung Bobo Boy musim 1 pada tahun 2011. Gen Zola membesar dengan watak ini. Kepada sesiapa yang masih ingat, kami tidak tayangkan sekaligus satu musim. Disebabkan kekangan modal dan kapasiti produksi, kami rilis episod sedikit demi sedikit. Selalunya ia memakan masa beberapa bulan untuk batch episod seterusnya ditayangkan. Apa yang menariknya ialah pada waktu ini, peminat mula memberikan komen dan kami lihat ramai antara mereka sebenarnya golongan remaja dan dewasa. Ratings dan report juga menunjukkan 70% daripada penonton di TV sebenarnya golongan remaja dan dewasa. Ini mencetuskan idea untuk memperkenalkan watak dewasa dalam siri Bobo Boy. Dari situlah lahirnya Papa Zola. Satu watak yang memberikan nasihat yang benar, kebenaran. Tetapi gayanya yang seperti masuk air, susah untuk diambil dengan serius. Papa Zola terkeluar daripada dunia game disebabkan oleh Bobo Boy dan Gopal. Tetapi dalang sebenarnya ialah Adudu yang mempunyai teknologi alien yang mampu mengeluarkan Papa Zola dari dunia game. Semenjak itu, Papa Zola sentiasa bersama dengan Bobo Boy. Dari Bobo Boy OG musim 1, 2, 3, Bobo Boy Movie 1, Bobo Boy Galaxy dan Bobo Boy Movie 2. Semasa Bobo Boy Movie 2 pada tahun 2019, terlalu banyak watak komedi seperti Papa Zola, Adudu, Pro, Gopal dan Tok Kasa. Ini secara tidak langsung membuatkan Papa Zola dilihat terlalu komikal dan kacau lain. Peminat mula menyuarakan kegusaran mereka. Melihat kehadapan, perjalanan Bobo Boy dijangka akan lebih matang. Jadi kami terpaksa membuat keputusan untuk mengurangkan watak komikal. Maka Papa Zola terpaksa diberhentikan. Papa Zola akhirnya meletakkan jawatan dari Tapops dan misi terakhirnya bersama Bobo Boy ialah di Bobo Boy Baraju. Apa yang mengejutkan ialah berita tentang Papa Zola berhenti dari Tapops mendapat liputan nasional dan hingga ke negara jiran. Ia membuatkan kami terfikir, adakah Papa Zola perlu mempunyai marketnya yang tersendiri? Kami gandakan Papa Zola dan Pipi Zola dalam siri pendek Papa Pipi. Setakat ini Papa Pipi mempunyai 5 bilion views di digital platform sahaja. Ini termasuk satu video Papa Goreng Telur yang mempunyai 685 juta views. Views ini pula tidak terhad kepada Malaysia dan Indonesia. Ianya hingga ke Timur Tengah, Turkiye dan Eropah. Ini membuatkan kami merasakan ada peluang untuk Papa Zola diangkat ke format filem. Selepas meneliti source material, kami rasakan Papa Zola mempunyai cukup bahan dan rencah untuk diposisikan sebagai filem animasi aksi dan emosi. Maka lahirlah Papa Zola The Movie Game On. Filem Papa Zola bakal menjawab soalan, benarkah Papa Zola berasal dari dunia game? Siapa Papa Zola sebenarnya? Apa yang terjadi selepas Papa Zola berhenti dari Tapops? Nama Papa Zola sebenarnya hanyalah Zola. PAPA ialah Protect and Prevent Agency, sebuah agensi rahsia yang ditugaskan melindungi bumi dari serangan makhluk asing. Filem ini mempunyai dua timeline yang berbeza. Satu ialah ketika Papa Zola masih muda, Operatif Zola, dan satu lagi selepas dia berhenti sebagai Kapten Tapops. Filem ini berlatar belakangkan Papa Zola menempuh alam dewasa, membesarkan anak dan menanggung keluarga. Selebihnya anda perlu menonton Papa Zola The Movie.